Empat jenis makanan yang boleh bantu untuk cepatkan anda sembuhkan masalah tulang patah ataupun tulang retak yang anda hadapilah. Mungkin dah lama dah tunggu tapi masih lagi tak recover. So nak cepat-cepat recover. Jadi kalau anda mula-mula sekali first time tengok video saya ni, saya nak minta anda untuk klik butang subscribe dan komen saya dah subscribe. Okey, ada beberapa jenis makanan ataupun nutrisi lah. Sebab macam kita nak makanan dalam bentuk nasi lemak, kan? Burger, kita nak dalam bentuk laksa Penang, kita nak dalam bentuk nasi dagang. Tapi sebenarnya tulang kita dia tak perlukan benda tu. Dia perlu dalam bentuk nutrisi. Jadi kalau kita kenal nutrisi ni, mudah untuk kita bagi makanan pada tulang kita dan tulang kita boleh recover lebih cepat lah kan. Baik, saya akan bagi beberapa benda. Cuma kalau nak dapatkan, boleh dapatkan di nombor WhatsApp 019 394 9873 ataupun boleh terus klik link WhatsApp nombor tersebut di bahagian description. Bukan iklan produk yang keluar dekat bawah ni. Ini bukan daripada produk-produk daripada Ultimate Vitamin. Baik. Kita pergi yang pertama, apa yang tulang kita perlu. Okay, pertama sekali tulang kita perlu kepada galian yang baik, iaitu galiannya iaitu kalsium, magnesium, okay, dan beberapa jenis lain lah, galian lain contohnya macam boron. Okay, yang mana apa fungsi dia ni? Apa fungsi dia ni? Kita nak membentuk tulang kan, nak sambung tulang kan. Jadi dia akan bantu untuk membentuk tulang yang baru. Dia akan membentuk 60% daripada tulang tu. Itu kalsium. So jadi nak kalsium tu masuk dengan betul, duduk betul-betul dalam tulang tu, kena ada vitamin D sekali dan kena ada magnesium sekali. Kalau tak ada benda tu, tulang kita ada tulang baru tapi dia tak kuat, dia tak mampat, dia lompong, dia kosong kat dalam. Kemudian kalau you masih lagi ada rasa sakit kan, mungkin saraf tu rasa sakit, jadi magnesium akan bantu untuk relaxkan muscle tu. Relaxkan muscle tu, lindungi juga kita punya sel-sel saraf kita. Okay, yang pertama itu kan. Yang kedua, okay, kita tengok pula omega 3. Omega 3 ni minyak ikan. Minyak ikan yang mana tinggi EPA dan DHA. Yang mana tubuh kita sangat perlu untuk isu keradangan, isu bengkak, isu sakit. Dan juga untuk fungsi nak gerakkan kita punya tulang nanti. Sebab tulang kita tu perlu kepada otot yang sihat, otot yang kuat. Jadi otot yang bengkak sebab cedera kan, otot yang sakit lagi, maksudnya ada radang. Jadi omega 3 kerja dia sebagai anti radang. Anti radang. Okay, yang kedua. Itu yang ketiga, kita tengok pula vitamin B complex. B complex ni dia tak membentuk tulang tapi dibantu untuk aliran darah yang lancar supaya zat-zat yang kita makan tu boleh sampai ke bahagian yang tengah sakit, tulang, dan juga boleh sampai ke bahagian kita punya urat saraf otot dekat kawasan tu lah. Jadi B complex ni bantu juga untuk kita, orang mungkin accident, stres kan, dibantu untuk kita ada mood yang lebih baik. Mood yang lebih baik. Dan kalau kita rasa penat, dia boleh bantu untuk naikkan tenaga. Cuma ada teknik pengambilan yang kami akan kongsikan lah. Okay, yang keempat saya sangat-sangat cadangkan iaitu protein. Protein. Tadi dah cerita pasal kalsium, protein. Protein ni dia membentuk 30% daripada tulang kita. Jadi sel, senang cerita, tubuh kita nak buat sel baru, sel tulang ke, sel otot, sel daging, sel urat saraf kan, perlu kepada protein yang baik. Kalau protein tu tak baik, maka sel tu tidak lengkap. Jadi separuh daripada protein, dia bentuk asid amino. Okay? Separuh daripada asid amino, tubuh kita boleh buat. Separuh lagi, kita kena ambil daripada sumber luar. Jadi ambil daripada protein berdasarkan tumbuhan ni, jadi lengkaplah pembentukan protein tubuh kita tu. Okay, dan last sekali saya cadangkan ialah polyphenol. Polyphenol ni sangat terkenal dengan pemulihan sel. Dia macam dia mekanik lah. Kerja dia mekanik lah. Dia akan kumpul benda-benda ni, semua ni kan,
kumpul protein, kumpul omega, kumpul vitamin B, dan untuk boostkan orang kata baiki sel tu dengan lebih cepat. Dan dibantu untuk anti radang, bantu untuk aliran darah yang sangat bagus. Bantu juga mungkin kita ada keturunan yang mungkin ada masalah saraf kan. Dibantu untuk betulkan balik struktur DNA supaya sel-sel baru yang dihasilkan tu lebih kuat lah, lebih kuat. So jadi nak dapatkan simple saja, macam saya cakap tadi, klik dekat bahagian description ataupun terus WhatsApp. Jangan call lah, WhatsApp 019 394 9873. Itu saja. Bye.